Jadi, faman kana yarju, barang siapa hajat, yarju mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala, lakukanlah suatu amalan yang mana dengan amalan itu tak ada syirik. Bagaimana? Orang tak pernah apa. Jangan main-main Tuhan, saya main jauh. Kayu gerik jauh. Jangan buat kat saya macam ni. Saya seorang nak mengaji kat dia dengan cucu dia. Cucu dia nak Muhammad Taib, matilah. Itulah aku kata, hang ngaji dengan orang aku ni payah. Dia ada payah, aku nak ngaji juga. Hang tak mau ngaji sudah. Saya kata cucu dia. Anak dia pun kata, ngaji dengan ayah aku payah. Biar payah, tapi aku nak ngaji juga. Memang macam tu saya boleh mengaji. Jadi macam mana nak faham ni? Pagi bertemu. Pertemuan ni berlaku macam tu. Orang tak abang kat saya. Yang ni ilmu menipu. Pembohong saya. Tunjuk muka dia. Sampai dia nak teriak lah. Dia nak menangis. Tolonglah jangan buat aku macam ni. Orang tak puas bayar dengan saya. Saya tumbuk tu lah. Main. Pantai ni. Pembohong saya. Ni, pantai menunggu ni. Yang mudah. Walah, ni tak bantu lah. Tak mahu nak buat. Buat betul-betul Ya takut dengan saya. Tak dia buat. Takut dia. Dia nak majak dia panggil anak dia. Takut. Takut saya rimuk dia. Tumbuk dia lantai orang saya tumbuk. Jangan nak main saya tumbuk lantai. Jangan main dengan saya. Saya berangin dia lah. Takut dia. Tapi apa tak terdik macam tu. Tengok apa ikut, hangguk je. Itu yang masalah. Masalah sangat. Sungguh suap. Zainal Mak mai cari. Mai dengan bebai, dengan marah. Hai Muhammad. Ni bahasa ni ambil mana? Allah Ta'ala. Bukti kan? Hang baca tengok. Betul lah. Cakap Allah Ta'ala. Bahasa ni nak semua. Hang tahu lah. Aku cuba layar dia. Kau cuba ambil faham. Dia cuba, dia tengok. Intipati. Terkejut dia. Terlepas pedang. Dia terperanjat. Betul dia kata. Dia pegang kepala. Saya nak buat. Ini aku nak buat macam mana ni? Tolong aku, wahai Muhammad. Tukang kata aku nak buang macam mana? Tak boleh. Ayah ni aku dah lama dah kata Muhammad. Hang bawa ni aku dah lama dah usin ke ni. Mana dah usin? Semua tak tahu buat dan tu ada. Seronok lampang ni. Lampang. Maksud lagi ada. Bukan lampang oi.